Assalamualaikum sahabat-sahabat dan anak-anak Tok Abah. Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Amin. Hari ni nak masak apa ni Tok? Ada petai ni, ada ikan bawal. Tok Mak nak masak ikan bawal, masak sambal petai. Oh, sedap tu. Bawal ni digoreng dululah, dikunyit, digaram, itu digoreng garing. Goreng garing Lepas tu bahan untuk sambal dia, sebatang serai, 1 labu bawang besar, 5 biji bawang putih, sinci kunyit, sinci halia dan 1 kiub bilis dan juga lada kering. Bahan ni semua di blender. Tak termasuk yang ini. Yang ini Tok Mak lainkan. Yang ini semua di blender. Ni bawang merah, bawang putih, kunyit, halia, kiub bilis dengan lada kering di blender. Dan masuk dalam tumisan dia nanti bawang holland dipotong bulat dan juga selambat petai. Kedai petai. Dan ini untuk tumisan sebatang serai ni. Itu saja. Nanti Tok Mak kita tengok sudah. Jom kita masak. Okey, ini ikan yang telah kita dikaukan dengan kunyit dengan garam. Nanti kita goreng. Okey, ini kita mula nak menggoreng. Goreng sampai dia garing. Okey, kita balik dalam dia. Okey. Angkat. Dulu serai. Meletup-letup pula dia. Masukkan lada kering tadi. Air. Ini kita biar kita tumis dia sampai dia pecah minyak. Kita tunggu sampai pecah minyak. Masukkan yang blender tadi, sayang kan? Ya. Sampai dia dah naik minyak macam ni. Kita masukkan dia air asam. Tok Mak tadi terlupa satu bahan. Lengkuas Tok Mak tak letak, tapi tak terlambat. Boleh popek, pecah-pecahkan dia dengan batu lesung, masukkan dalam oven ni. Sebab tertinggal satu bahan lengkuas. Ini Tok Mak dah masukkan air asam. Ini sekejap lagi. Kita boleh masukkan bahan perasa, garam dan gula. Dan Mak masukkan petai yang selambak ni. Ini. Dan masukkan ikan.
Melam petai dekat bawah Ya, dah bau dia tu dah apa? Melapakkan perut. Masukkan bawang holland. Okey. Bawang holland ni Tok Baba dia tak suka lenyap-lenyap. Dia nak garing-garing, rangup-rangup lepas tu dia makan. Kita tunggu bawang dia empuk sekejap, lepas tu kita dah boleh padamkan api. Okey. Okey sahabat. Siap. Siap sudah. Nanti kita hidangkan. Okey sahabat-sahabat, ini kesudahan masakan Tok Abang Tok Mak hari ini. Ikan bawal masak sambal petai. Ini sambal petai selambak kata orang ni. Banyak petai ni. Oh sedap ni. Perut pun dah lapar. Nasi panas-panas ni Tok Baba. Nasi panas-panas tu. Dah siap tu. Air hujan pula tu. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semua, jemput makan. Assalamualaikum.